nampak. Sekarang ni tengah masuk. Kita dekat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dari mana? Batu Pahat. Batu Pahat. Apa dokek mana bang? Saja layan balik. Balik kampung mana? Kampung ke Ulu Begadang. Ulu Beganang. Ha. Saya menjadi muskil kat sini sekarang ni. Adakah abang salah stadium ke ataupun saya salah stadium? Balik kampung. Kampung? Waduh, kampung kat mana? Ulu Begadang. Ulu Beganang lah. Okey. Nama abang siapa? Asnizam. Ha? Asnizam. Asnizam. Okey ni Abang Nizam lah. Okey bang, ni semua family ni? Ya, ni semua balik. Anak-anak rumah kan? Okey. Batu Pahat. Kau jom menyunduk minyak Batu Pahat lah. Kakak Batu Pahat kau? Oh, kakak Batu Pahat. Mana berbelah bagi lah tadi kan? Oh, okey kak maksudnya. Abang dua. Agak kalau longevity tu rasa mau nak gaduh kan? Boleh duduk jauh sikit lah. Okey, malam ni saya tak nak cerita banyak lah. Ni 9 Sabah. Keputusan malam ni bang. 9 lah menang. Nak tahu berapa? 3-0. Ha? 3-0. 3-0. Ini dah bermesyuarat ke apa boleh jadi ni? Kau dah bermesyuarat pula kan? Saya tak tahu lah. Masing-masing mesti ada keputusan masing kan? Tapi berapa kak? 3-0? 3-0. Okey, akak ni dah bermesyuarat tadi datang ke sini. Tak ada gaduh tadi kan? 3-0 kan? Okey, ngambang. Terima kasih. Terima kasih. Malam ni Negeri Sembilan dengan Sabah. Okey. 3-0. Kat banyak 3-0. 3-0. Ini memang dah mesyuarat tadi ke? Ha. Oh, tadi tengah meeting mesyuarat tadi? Oh, anda. Okey. Mana kita ikutlah cara family ni. Sebab nak tahu kalau besok keputusan yang menang ni besok minta tarik je. Okey, prediction lah 3-0. Okey, baik. Terima kasih bang. Hati-hati dalam perjalanan ya. Macam ni keadaan ni. Kalau tak kan kurang aja. Lama bang. Nanti kau balik ambulan anda. Hobin Jang Hobin. Hobin Jang Hobin. Hobin bin Jang Hobin. Hobin Jang Hobin. Hobin Jang Hobin. Ibu mana? Jangan main. Tentang hegan. Kau sapo. Musuhnya habis. Binaso. Kita asak. Kita gasak. Kita ayak. Sampai goyang. Ini baru. Jangan main. Kalau kau turun main. Jangan kau main-main. Ini baru. Jangan main. Toboba. Jantung Cordoba. Ini pokak, semua bega-bega. Jangan buek anda, kurang aja. Nanti balik ambulan anda. Hobin Jang Hobin. Hobin Jang Hobin. Hobin Jang Hobin. Hobin Jang Hobin. Jangan main. Jangan main. Jangan main. Malam ni game kita menang 3-0. Siapa skor? Lupa dah siapa skor. Dah duduk jauh kan. Tapi malam ni first half kita apalah. Longgar sikit. Masuk second half tu okey. Cuma agak-agak kita ada masalah dekat bahagian midfield. Defensive midfield tu agak kurang sikit. Lepas tu malam ni paling perform yang saya nampak
Selvan paling perform. Lepas tu Lokman Hakim dia kalau dia dapat gol, itu satu malapetaka buat bola sepak Malaysia. Tim-tim lain jaga. Kalau Lokman Hakim dapat gol, habis. Luki dia banyak peluang, Dia ada peluang, banyak peluang. Dia banyak peluang. Cuma Apek masih lagi penjaga gol terbaik. Dia berada di posisi yang betul. Kalau tak ada Apek tadi, habis bersabah. Saya rasa boleh repeat balik yang Sabah kalah 8-0 tu lagi. Ya betul. Kan. Jadi malam ni performance Negeri Sembilan okey. Cuma coach kena tengok bahagian defensive mid tu. Kita yang Myanmar tu kita injured. Kena cari yang betul-betul. Aung San Suu okey. Keluar yang nombor 6 tu saya pun lupa siapa nama. Keluar nombor 6 masuk Aung San Suu, baru kita punya defensive mid tu okey. Kita boleh control walaupun Alex dah keluar. Okey. Jadi malam ni Tahniah Negeri Sembilan menang 3-0. Tak sia-sia saya parking jauh, jalan kaki tengah gaut, boy elok gaut ni. Kan? Okey. Itu saja. Selamat malam. Terima kasih Malaysia. Okay, salam kat Presiden FIFA Tolong kan. Okey, perasaan anda ini banyak Myanmar. Saya gembira sekali bila kawan-kawan bila datang stadium jumpa kawan-kawan lama kan. Rasa terujur sangatlah. Rasa macam kalau macam hari-hari rasa nak datang stadium macam tu. Dia. Dia. Game malam ni. Game. Game malam ni rasanya permulaan ni Sembilan ni agak ambar degatlah mula-mula tu. Dia nak dapatkan apa nama rentak tu kan. Bila dah lepas 15 minit tu nampak dia dah mula panik. Aksi-aksi menyerang tu semua dah ada lah. Lepas tu bila masuk gol yang pertama, tu semangat tu dah ada lah. Bila semangat tu dah ada, aksi-aksi menyerang tu makin bertambah rancak lah. Jadi penonton kat stadium pun makin terujur dengan buih ombak dengan buih apa jeritan-jeritan semua, kegembiraan semua lah. Jadi kita bila datang stadium tu kita rasa gembira sangat bila penonton-penonton tu ada. Cumanya bila masuk aksi kedua tu, Sabah tu dia dah mula agaknya dia dah mula main pressing lah. Bila dah main pressing tu Negeri Sembilan tu agak lambek nak dapatkan gol-gol yang ketiga lah. Bila dapat gol yang ketiga tu penyokong Negeri Sembilan ni semakin gembira lah. Dengan buat ombak dengan nak buat lampu tenarah jadi penyokong Negeri Sembilan ni. Jadi kita pun kalau boleh pun bila nak buka lampu tu kalau boleh biar minit ke 89. Bila dah habis game baru buka lampu tu. Jangan dah mana buka lampu tu. Kan copek nak injal lah. Ini bukan cerita pasal game tadi lah. Bukan. Dia dua sekali. Kita ulas dua sekali. Penyokong dan juga pemain. Penyokong warisan. Jadi bila dapat menang 3-0 tu, ada lagi. Nak cerita pasal Lokman Hakim lah, pasal Luki kan. Luki ni bila dia sepatutnya dia kena lebih tenang lagi. Bila dia menyerang tu dia kena lebih tenang sekali. Bila dia lebih tenang tu barulah dia nampak angle gol apa semua dia nak tendang ke mana ke apa semua kan. Sebab bila dia laju benar tu orang dah dapat orang blok kaki habis bola terlepas. Rugi. Jadi nasihat saya kepada Luki tu lebih tenang bila dapat bola tu tenang sikit jangan kelabah benar. Kemudian apa lagi nak cerita? Selvan berkenaan dengan pemain Selvan ni pula. Selvan ni dia laju dia menjadi duri dalam daging bagi pasukan-pasukan lawan. Jadi bila kepada pasukan-pasukan lawan ni bila Selvan dapat bola tu korang hati-hatilah. Jangan biar lepaskan je Selvan tu. Biar lepaskan dia berlari. Tahulah dia baik kerja macam mana kan. Itulah ulasan saya. Sekian, terima kasih. Okay. Dia isu bawa makanan ni, bagilah orang bawa makanan masing-masing, bukannya nak membaling macam marin kan. Lagi satu orang nak berniaga dalam ni pun bagilah dia berniaga. Rezeki tu kongsi sama-sama. Kalau NSFC pun nak berniaga pun boleh, tak ada masalah pun kan. Tapi cuma bila dia bagi tahu ni secara mendadak ni orang pun macam panislah sikit kan. Tapi demi Negeri Sembilan ni kita cuba pertimbangkan balik kan. Lepas tu apa salah kalau cadangan kalau yang lain-lain ni nak menjual kat dalam ni NFC tu bagi apa charge lah dia sikit kan. Dapatlah ke NFC sikit, lepas tu beritahu dia tolong jaga kebersihan ni kan. Yang mana tukar-tukar dalam ni nak berniaga boleh, tapi bagi tahu kat pembeli tu jaga kebersihan
nanti kan duit saya kena tarik balik ke apa. Macam tu. Kan? Yang penting sama-sama. Itu ialah nak bagi tahu, okey? Alright, hidup Negeri Sembilan. Assalamualaikum.